Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam tadi, malam ke-25 Ramadan. Malam lagi, selang semalam lagi, malam ke-27. Dan Ali tak lama lagi dah, beberapa hari lagi je kita akan tinggalkan Ramadan. Tadi kuliah subuh pagi tadi tentang niat kita. Niat kita, walaupun kita selalu kadang-kadang tak jelas, tapi sebenarnya niat kita ni akan tentukan tindakan kita, akan tentukan apa yang kita buat sebenarnya. Walaupun kadang-kadang kita rasa mulut kata niat kita macam ni, tapi niat kita sebenarnya akan tergambar dalam tindakan kita yang sebenarnya. Contohnya lah, contoh paling mudah kan. Kalau niat kita untuk kepuasan diri sendiri, kadang-kadang kita selalu orang cakap kan, kita buat ni untuk kepuasan diri sendiri. Tetapi bila kita kongsi dengan orang, bila orang tak puji kita, kenapa kita rasa kecil hati? Kenapa kita rasa sentap kadang-kadang? Padahal kita rasa untuk kepuasan diri sendiri. Itu contohnya lah, maksudnya niat kita sebenarnya untuk mendapatkan pujian orang. Kalau niat kita untuk diri sendiri, kita tak kisah pun sebenarnya apa orang cakap. Macam itulah, contohnya lah. Tapi dalam bulan Ramadan ni, niat kita bulan Ramadan ni untuk apa? Kalau niat kita betul-betul untuk jadi lebih baik, kita akan terus buat, kita akan boleh istiqamah selepas Ramadan. Kalau kita niat kita hanya untuk just for the vibe, nak rasa-rasa kata orang kan, nak rasa suasana. So masa Ramadan je lah kita akan terus buat baik. Sebab masa cakap masa awal Ramadan dulu kan, the biggest goal, the ultimate goal of Ramadan ni ialah kejayaan kita meneruskan kebaikan, ibadat kita, ketaatan kita kepada Allah selepas Ramadan untuk 11 bulan tu. Sebab tu apa-apa pun dalam hidup kita ni, terutamanya ibadat ni, niat ni amat penting. Sebab tu nak solat kena niat, kena betul. Nak puasa niat tu kena betul. Niat salah, segala-galanya akan jadi tak tentu arah. Ingat niat salah, segala-gala akan jadi tak tentu arah. Sebab tu niat kita ni, dunia ni, yang saya faham, banyak sekali, selalu yang ustaz ke ceramah-ceramah saya dengar dekat live ke, ataupun live dekat surau masjid ke, live dekat social media ke, rakaman YouTube ke apa ke, memang niat yang selain daripada mencari redha Allah takkan ke mana. Dia tak akan membawa kita ke arah kebaikan sebenar yang kita boleh istiqamah. Kebanyakan niat kita ni lebih kepada dunia lebih kepada pengiktirafan manusia. Itu yang kita tak kisah tu. Itu yang kita tak kisah, niat tu susah. Contohlah paling mudah lah. Contoh saya sendirilah, niat saya ni lah. Niat saya TikTok saya ni. Niat saja satu je. Hanya untuk berkongsi apa-apa yang saya rasa positif, kebaikan. Saya rasa saya ada something to share yang positif, yang ada baik. Kalau tak baik dari ego saya. Saya tak kisahlah berapa orang nak tengok pun, view berapa pun, doesn't matter to me. Tak kisah. Sekurang-kurangnya saya gunakan social media ni untuk sebarkan kebaikan. Ramai tak ramai pun, tak apa, tak kisah pun. Berapa follower ke, berapa view ke, doesn't matter to me. Tak apalah. Saya ni suka bercakap. Saya suka bercakap, saya suka berkongsi ilmu, saya suka berkongsi saya punya pengalaman, kerjaya, hidup, keluarga. Itu je. Niat saja itu je, nak berkongsi kebaikan. Semoga kebaikan saya ni, kalau ada yang dengar, dapat saya pahala sikit, insyaAllah. Itu je lah. Sebab tu apa-apa pun, Ramadan ni terutamanya, niat kita apa? Tak terlambat lagi ni untuk betulkan, ada few more days ni. Kalau niat kita tu hanya untuk redha Allah, jadi lebih baik, insya-Allah.
Yang penting kita boleh istiqamah. Istiqamah ni kita akan dapat istiqamah untuk ibadat kebaikan ni. Kita akan dapat buat, kita akan dapat teruskan hanya kalau niat kena Allah. Lepas tu kita tak kisah lepas Ramadan orang orang nak kata kita apa pun biarlah. Nak kata kita lebay ke, alim sangat ke, baik sangat ke, biarlah. Kan? Kadang-kadang itulah. Kita boleh buat je, tak kisah pun. Dan bila kita buat benda-benda yang betul ni, satu lagi yang saya perasan kan, niat kita ni, bila kita niatkan Allah ni, kita mungkin akan circles kita mungkin jadi makin kecil. Okay, penting ni. Circles kita akan jadi makin kecil. Sebab bila kita jadi minoriti ni kan, nampak baik ni, jadi minoriti ni, circle kita kecil lah. Mana support system kita tu jadi kecil. Tapi kena meaningful. Sebab tu, untuk berubah, buat baik ni, circle kita tak perlu besar pun sebenarnya. Tak perlu. Tak perlu besar pun. Sebab bila besar sangat ni, kita susah nak uruskan. Senang banyak dia punya disruption. Sebab hakikatnya, walaupun mulut manusia ni cakap dia suka kebaikan, tapi mereka tak suka buat kebaikan. Amalan mereka dia tak suka buat kebaikan. Ada orang suka tengok orang derma, dia tak derma pun. Kalau orang suka tengok orang berubah, orang insaf, orang hijrah, dia tak hijrah pun. Dia suka je, dia suka seronok je. Kan? Ada orang suka tengok kita berubah, tapi dia tak nak berubah pun. Itulah. So, jadi niat. Niat penting. Niat kita ni, kita kena betulkan. Niat yang selain untuk cari redha Allah, biasanya takkan, dia senang hilang arah. Okay? Niat selain daripada redha Allah, senang hilang arah. Terutamanya niat lebih kepada nak impress manusia. Nak impress manusia. Okay? Itu sajalah. So, itulah saya kata niat kan, niat. So, niat yang terbaik ialah niat hanya untuk mencari redha Allah. Untuk kita, bila kita niat kerana redha Allah, insya-Allah kita boleh istiqamah. Sebab istiqamah ni sebenarnya, tak boleh istiqamah kebanyakan kita takut apa manusia cakap, apa manusia fikir. Kalau kita pentingkan apa Allah tengok kita, apa yang Allah nilai kita, itu tak kisah manusia cakap apa. InsyaAllah. Itu daripada pengalaman sendirilah. Saya pernah kena alami benda-benda ni kan. Kau ni semayang banyak-banyak pun bukan dapat apa pun kan. Banyak-banyak pergi surau bukan dapat apa pun. Ada, saya pernah dengar sendiri kan. Ada. Kau ni susah sangat lah kan. Macam lah. Okay, tak apa. Niat saya kerana Allah. Saya tak kisah apa orang kata. Itulah insyaAllah sama-sama kita betulkan niat kita. The best niat ialah Allah tak tengok ibadat kita banyak atau tidak. Allah suka tengok ibadat kita niat kerana Allah, dan juga sikit tapi berterusan. Istiqamah ni bukannya banyak, tapi sekali-sekali. The best istiqamah ialah kita buat sikit, insya-Allah akan berterusan. Dia akan terus lagi sedikit tu akan bina kekuatan untuk buat something yang lebih besar, insya-Allah. Ingat tu, niat kerana Allah. Tak susah kita hilang arah. Jamin kita takkan hilang arah. Kita akan hilang arah bila niat kita kerana redha Allah sahaja, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.